Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, kehidupan yang diberikan, keberkatan yang disampaikan. Kita dapat tiba menyambut bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Satu bulan yang dirindui, satu bulan yang ditunggu-tunggu. Diibaratkan para sahabat menunggu bulan Ramadan ini sehingga mereka berdoa untuk tiba ke dalam bulan Ramadan ini 6 bulan sebelum tiba masuknya bulan tersebut. Dan ada yang menangisi dengan pemergian bulan Ramadan. Sudah tentu ini adalah bulan yang dirindui oleh umat Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya cuba untuk berkongsi satu peringatan yang saya kira tuan-tuan, puan-puan sudah biasa dengan perbincangan ini, iaitu membelanjakan harta pada jalan Allah. Sedar atau tidak, tuan-tuan, puan-puan mungkin pernah membelanjakan harta, iaitu mengeluarkan harta pada jalan Allah, sama ada dalam bentuk sedekah ataupun sumbangan-sumbangan untuk tujuan kebaikan. Dan tidak lama selepas itu, seolah-olah tuan-puan mendapat pulangan. Mungkin bonus baru masuk ataupun mungkin tuntutan yang lama baru masuk ke dalam akaun tuan-tuan. Ataupun ada pihak lain yang memberi sumbangan kepada tuan-tuan. Dan ini adalah salah satu bentuk kesuburan harta ataupun satu bentuk pertambahan harta, ganjaran harta, kesan daripada sedekah yang kita berikan, kesan daripada sumbangan yang kita sumbangkan. Inilah dalam bentuk ganjaran yang sudah tentu kita harapkan juga ganjaran bukan sahaja di dunia tetapi ganjaran di akhirat kelak dalam bentuk pahala. Dan sebagaimana apa segala ibadah yang kita lakukan, kemaslahatannya itu sama ada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat yang kita amat harapkan. Perbelanjaan harta itu mungkin boleh diberikan dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk yang wajib seumpama zakat, ataupun pemberian dalam bentuk yang sunat seperti sedekah biasa, wakaf, hibah dan seumpamanya. Yang penting niatnya adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menyentuh mengenai membelanjakan harta pada jalan Allah, sudah tentu ianya dijanjikan dengan balasan ganjaran. Apatah lagi perbelanjaan itu diberikan pada bulan yang mulia ini, yang mana Allah sebutkan, Allah janjikan dalam bulan ini berpuasa kerana Allah, yang mana ganjarannya itu adalah daripada Allah sebagaimana mafhum hadis. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan adalah petikan daripada ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-261. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya, iaitu membelanjakan hartanya di jalan Allah, adalah seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir-butir biji, Allah
bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Allah menjelaskan bahawa setiap perbelanjaan kita itu diumpamakan dengan kita memberikan sebutir benih, dan daripada sebutir benih itu bercabang, tumbuh sehingga 7 cabang, dan daripada setiap cabang-cabang itu lahirnya 100 benih lagi, iaitu bertambah, berkembang. Hal ini perkara yang sama dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, iaitu Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bermakna setiap bentuk sedekah, pemberian yang kita berikan adalah salah satu bentuk menyuburkan harta, salah satu bentuk pertambahan kepada harta, bukan dalam aspek kerugian. Mungkin orang fikir membelanjakan harta itu mendatangkan kerugian, tetapi tidak. Saya juga ingin kongsikan beberapa kita sebutkan sebagai hasil, natijah daripada perbelanjaan yang kita keluarkan, sedekah yang kita berikan, ataupun belanja harta kita pada jalan Allah. Antaranya adalah ia dapat menyucikan jiwa. Perbelanjaan di jalan Allah ini dapat menyucikan jiwa. Kemudian dia membelanjakan harta adalah untuk tujuan menjaga harta kita sendiri dan keluarga kita secara tidak langsung. Juga membelanjakan harta pada jalan Allah adalah bukti supaya kita menjadi orang yang zuhud di dunia. Selain itu, membelanjakan harta adalah salah satu instrumen untuk membantu masyarakat. Kerana itu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang setelah kita ketahui, supaya bertolong bantu dalam perkara-perkara yang melibatkan kebaikan. Dan juga adalah membelanjakan pada jalan Allah ini sudah tentu mengeluarkan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita daripada kesempitan dan kesukaran yang mereka hadapi. Dan ini antara sebahagian daripada hasil ataupun kelebihan untuk kita membelanjakan harta kita pada jalan Allah, selain mendapat pahala dan selain mendapat ganjaran yang besar pada hari kiamat. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.